Di akhir kursus ini, pelajar akan boleh mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam lukisan terukur dan kaedah pengukuran bangunan dalam kerja-kerja lukisan terukur. Asas lukisan terukur. Asas lukisan terukur merupakan salah satu skop kerja dalam bidang seni bina. Lukisan terukur penting bagi kerja-kerja pengubahsuaian bangunan. Selain itu, ia juga bertujuan menghasilkan lukisan kerja bagi bangunan yang tidak mempunyai pelan asal. Oleh itu, adalah amat penting bagi para pelajar mengetahui proses kerja penghasilan lukisan terukur, memandangkan kerja-kerja pengubahsuaian bangunan merupakan salah satu keperluan industri semasa. Proses pelaksanaan lukisan terukur di lapangan. Proses pelaksanaan lukisan terukur di lapangan adalah proses menghasilkan lukisan berskala melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada berdasarkan maklumat yang diperolehi semasa kerja-kerja di lapangan. Pengumpulan maklumat dan data yang lengkap untuk menghasilkan dokumentasi set lukisan terukur, terutamanya bagi bangunan lama yang tidak mempunyai pelan, adalah penting bagi memastikan tiada maklumat berkaitan bangunan yang tertinggal semasa kerja di lapangan. Selain daripada itu, pelajar dapat mengetahui ciri-ciri bangunan yang diukur dengan lebih terperinci. Pengenalan kepada peralatan yang digunakan. Peralatan keselamatan. Topi keselamatan. Pengenalan kepada peralatan yang digunakan. Peralatan mengukur dan melakar. T-square, pembaris skala, drawing board, laser measurement, pita pengukur, pen, pensel, kertas grid, kertas minyak, peralatan merakam, drone. Sebelum mengukur, pastikan ukuran yang diambil adalah dalam unit metrik. Pertama, menghasilkan lakaran tapak bangunan berpandukan ukuran panjang dan lebar bahagian bawah bangunan. Kedua, pilih alatan mengukur yang sesuai dengan saiz butiran bangunan yang diukur. Ketiga, mulakan lakaran tapak bangunan menggunakan garisan grid pada kertas graf atau kertas lukisan. Membuat pemerhatian pada setiap bahagian sisi bangunan kayu atau rumah kayu untuk mengenal pasti struktur utama bangunan. Menghasilkan lakaran pandangan bangunan berpandukan pada ukuran panjang dan lebar bahagian pandangan bangunan. Sekiranya bangunan yang diukur mempunyai ukiran yang unik, pelajar perlu menekap ukiran tersebut menggunakan kertas minyak atau butter paper. Membuat pemerhatian pada setiap butiran pada bumbung bangunan kayu atau rumah kayu. Ambil ukuran setiap struktur bumbung iaitu rafter, batten, fascia board dan ceiling jika ada. Terdapat dua cara untuk mengambil kecurunan bumbung, iaitu secara manual dengan mengambil ukuran ketinggian bumbung yang paling tinggi dan hujung bumbung. Selepas itu,
Ambil jarak antara kedua-dua bumbung tersebut. Video ini menerangkan proses pelaksanaan lukisan terukur di lapangan. Panduan mudah ini memberi maklumat dan gambaran bahagian-bahagian yang perlu diberi perhatian ketika kerja mengukur dilaksanakan di tapak. Justeru, sasaran penonton adalah dalam kalangan para pelajar polisisi, pelajar IPTA dan IPTS dan juga pihak yang terlibat dengan kerja-kerja pengukuran bangunan sedia ada. Semoga video ini menjadi nilai tambah pada pembelajaran dan pengajaran, kerjaya dan memberi manfaat kepada semua, seterusnya menjadi rujukan ilmiah kepada yang menonton.